Hello, bagaimana tu cara Manazhan again. Okay, lama dah kita tak berada dalam sini. Dalam seminggu lepas saya ada cakap, okay, ini adalah perbualan terakhir saya dekat sini. Okay, tapi korang nampak tak? Semalam kita baru habis posting untuk penjara, 24 hour dalam penjara. Which means kalau korang nampak kat luar sana, kita dah mula berinteraksi untuk buat projek-projek mini. Lepas tu ada yang aktiviti luar. Lepas tu ada pelbagai konten berlainan yang tak pernah kita buat selama-lama ni. Cuma apa yang membuat Kak Am rasa macam untuk memikirkan balik kenapa Am perlu comeback dengan content partner ni, bukan sebab Am rasa macam benda ni macam apa, nak buat sahaja, nak panggil diorang ada kat sini ataupun duduk kat sini. Bukan, kita ada cuba buat konten kat luar. Tapi memandangkan sekarang kalau korang perasan, effort yang digunakan tu sangat tinggi. Untuk buat konten-konten kat luar tu sangat penat. Lagi-lagi saya adalah posting everyday. Mostly saya posting everyday, bukan posting dalam 3-4 hari untuk satu video. Jadi bukan setakat masa dia, dan kita pun bersama-sama menuju untuk buat engagement balik, buat view balik. Dan korang pun perasan dengan view-view yang kita berharap kita boleh dapat sambutan luar biasa, tapi masih ada yang pertikai kan, masih ada komen yang bukan-bukan dekat situ. Especially diorang kata kita tak boleh buat tu, tak boleh buat ni, and sometimes dia melemahkan semangat saya untuk buat satu idea tu lagi sebenarnya. Korang faham tak kat sini? Jadi sebelum saya nak start perbualan kat sini, sementara kita nak fikir apa idea-idea menarik untuk next content kita kan. Okay, saya nak tanya Farah dulu lah. Farah, saya nak tanya, kenapa waktu yang shooting perbualan macam ni Farah wujud? Farah ada, tapi kebanyakan aktiviti luar seminggu kita tak ada tu, mana Farah hilang exactly? Alamak. Sila jawab. Saya ada masalah kat luar tau. Masalah? Masalah apa? Pasal hal family. Okay. Pasal hal alam tahu kan, raya nak dekat ni. Kita orang tak raya lah. Bukan macam tu. So ada benda yang kena settlekan dengan keluarga lah. Okay. Farah kata Farah kena settlekan benda tu dengan keluarga. Tapi dalam masa yang sangat lama, hasil dekat seminggu juga untuk Farah untuk settle keluarga. Lepas ni kalau kita ada konten-konten luar, Farah wujud tak? Ada tak? Wujud. Jangan risau, saya ada. Sure? Sure. Okay, Farah cuba fikir. Ni soalan kedua Am korang dengar fikir. Kenapa Am menuju pada Farah dulu? First kali kenapa? Kenapa Am terus tanya Farah? Apa yang Farah dah buat sebenarnya? Sebab saya dah lama tak masuk shoot. Bukan. Sebenar-benarnya saya nak tuju pada Denny dan Farah. Okay. Kenapa ada wujudnya konten pegang tangan dalam konten Denny posting video? Sila jelaskan korang berdua sekarang. Oh, gulak. Konten yang mana ni? Konten mana? Mana ada konten lah. Am tengok TikTok saya kosong lah sekarang. Sekejap, saya tunjuk. Okay, ni konten saya. Pegang tangan. Konten saya mana ada, kosong. Tapi masih ada. Kenapa masih Key pun dah tak ada lah. Semua dah tak ada. Yuk. Tunjuk. Kenapa pegang tangan dia? Yuk. Ki nak letak mana? Betul tak? Ki nak letak mana? Video konten saya baru-baru ni agak menimbulkan fitnah banyak Denny, siapa cakap? No. Netizen cakap. No. Chill out. It's not bro, you're good bro. Ya, aku good boy. No. Bro, it's not good bro. Tak menjawab. Soalan Ab, kenapa ada posting konten pegang tangan tu sampai 70,000 1,000 tu? Aduh. Itu sebenarnya Chill out lah. kan, benda tu basic je kan. Kepala bapak kau. Pegang tangan. Pegang tangan je, bukan pegang benda lain kan. No. Bro. Oh, No, astaghfirullah. not like that bro. I mean like, kau pegang tangan tu Okay. sebab Tak, sekarang ni soalan dia Ab tanya dekat Denny. Bro, Denny yang kena jawab. tak, masalahnya Denny ni baru sign kontrak jadi staff kan? Bapak kau. Aku dah resign tau. Kau tengok story aku resign, hilang, mati. Bro. Okay. Like this lah Denny. Okay. Kau langsung tak salah. Memang aku tak salah. Okey, saya menjawabkan soalan Aman Azhar tadi, kenapa konten saya banyak sekarang ke arah maksiat. Aduh. Firstly, saya dah private semua video-video saya yang menimbulkan kemarahan Tak ada. netizen. No bro. Seke- What? Bro, rambut pasal Kau tak pernah weh Sebab- menimbulkan kemarahan kat orang yang tak Lepas tu saya sebenarnya video tu video lama. Saya dengan Farhan ni dah kenal sign 2020 PKP lagi. Kita orang dah relay lama lah macam tu. Okey, cukup dengan sejarah dia ni. Diam. Mengarut ni explanation ni. Okey, Am nak tahu satu. Okey, kenapa Farah dan apa jadi dengan Ki sebenarnya? Adakah penipuan selama ni bagi hati dekat Ki apa sebenarnya? Okey. Jawapan ni saya dah pernah menjawab masa
ramai talent sebelum diorang gerak tu lah kan. Saya dengan Ki hanyalah kawan dan Tapi Ki tak ada kat sini. Kalau Ki datang dengan aku lain macam mana? Ki memang suka saya tapi saya tak suka kat dia. Tolonglah Ki, jangan suka saya. Tak, dia macam ni dengan Farah ni. Kita orang kejap get back, kejap couple, kejap Tak, apa hubungan sebenar? Kau orang kata kawan juga. Sekarang baru nak kata get back semua. So sekarang ni Denny kata ambil tailor yang memang ada hubungan dengan Denny ke selama ni? tak tahu dia yang apply. Saya terkejut juga. Kat Am lah. Ada kertas tu. Maybe ada ke isi form. Tu semua tak benar ya. Setiap patah perkataan yang keluar pada mulut dia semua tak benar. Ya, betul. Dia ni memang baik kan sebenarnya. Nope. Bukan. Apa menyebabkan apa yang tak benar? Cakap kan. Memanglah kita orang berkait. Tapi waktu saya chat dengan Am pasal nak masuk konten ni, time tu saya memang dengan dia memang tak ada apa-apa. So sekarang bila Faham masuk tak? sini, awak gunakan konten ni untuk baik balik dengan Denny? Tak, itu bukan tujuan sebenar saya. Kenapa? Maksudnya korang ni bercinta lah basically. Bercinta dulu. Dululah. Waktu dah masuk ni dah tak ada apa-apa. Sekarang? Lepas tu tak tahulah dia. Dia pun buat saya berfikir. Wow. Antara dia ni nak pilih siapa sebenarnya. Inilah masalah je bila kita nak tentukan konten partner. Bila kita nak bagi Ki dengan orang lain, pernah Denny tak ada muka juga. Katanya Ki suka. Sekarang ni saya nak tentukan konten partner. Sebelum saya nak start buat konten luar, sementara tu pun saya pun busy. Saya pun nak let talent saya adakah konten partner diorang dekat TikTok, betul? Untuk diorang punya geng diorang sendiri. Dan saya pun buat konten kat luar. So kat sini macam mana Am nak kontak partner Am. Am nak buat 5 orang daripada korang ni. Bro, aku nak bro. Termasuk dengan Haris ni. Kalau ikutkan Am nak buat konten luar. Am nak buat korang buat kat konten luar yang tak ada berkaitan dengan konten partner dia sangat. Tapi tapi itulah. Tu masalah sekarang. Konten partner dengan aktiviti luar. Jadi kita tak tahu yang mana patut dia dahulukan sebenarnya. Kontak partner lah. Confirm. Bro, aku tak kisah bro. Kat mana? Konten partner apa pula? Bukan hari tu Airil kata Airil tak berminat. Semua perempuan ni bukan taste Airil ke? Oh, tak ada sebab hari tu kan waktu Airil baru kenal diorang ni macam like belagak dengan Airil lah. Mungkin sebab tak tahu lah asal diorang belagak dengan Airil pun tak tahu kan. Betul tak Riz? Diorang belagak aku macam mana bro? Bro, aku see bro ada video. What the heck What's the though? problem bro? Kau macam tak ada mood tu. Right, aku tak ada mood dengan diorang kan. Kau bagi tahu apa yang mood. Tapi Kau Riz, select yang mana? aku select. Haris boleh tak Haris diam dia? Tak, dia tanya Haris. Tak, aku tak jaga Haris. Ya, Haris pun tak ikut kita orang bagi 24 jam semua. tak, Haris bukan. Sebenarnya Haris nak bagi tahu bukanlah pasal Haris ni siapa. Sebenarnya Haris, waktu hari tu kan. Betul, kau saksi yang diorang lain aku tak okey kan? Siapa lain tak okey? Kali. Kali lain tak okey? Kenapa ni? Dia lah yang kali teruk sangat. Tak, Kali yang lain tak okey kan? Dia lah yang tak okey. No. You treat me like The first reaction you kasih kat I masa first jumpa. I panggil you bro. I panggil bapak kau. Kepala bapak kau. Look bro. Tak, tapi kan bila ada dah right now deeply lah dah bincang pun dengan Haris kan, menyebabkan Haris dengan Denny dengan juga Sam ni kita orang close lah kan. Kita orang pun dah bincang sebenarnya Kelly memang sesuai dengan Haris, kita esok kita dah boleh. Tak, Airil. Aku pun dah bincang dah ni. Tak ada. Esok kita Jawab salah. Kontak partner kenapa dia tak okey? Kenapa nak apa-apa sekarang ni? Ada nak apa-apa? Jangan mengarut sangat. Alright, my bad. Okay, back to back. Bila ada dah habis shooting, after habis shooting right, ada try ambil masa right, try to boxing, do my thing, training. Cara dia menegur tu salah masa dia yang layan dulu Am tak ada dekat belakang shoot Saya duduk sana, dia layan saya teruk tau. Saya setuju Bro, Saya I know my setuju bro. Dia lain Sebab teruk saya perempuan rapat ni. yang Tapi dia dulu masa first saya masuk sini lah, dia memang macam teruk sikit lah dengan saya. Tapi sekarang dia okey dah. Bukan Kali cakap awal-awal ke Kali nak buat konten partner dengan Hafizul ataupun Haris awal-awal? Haris. Saya tak nak dah dulu. Itu so okay bro. Betul lah aku cakap bro. Ya betul, aku pun dah okey dengan Kelly sebenarnya. Tak apalah. Okay. Macam cakap kan, Hafizul tak Haris. Saya tak nak lah dua-dua sampai Airil je lah. tak. Aku Dua-dua tu tak pakai. Kita bincang kurang kan. Semua. Aku type kau bro. Ya, sebab Tapi ada satu masalah sebab Kelly Syusha suka Airil. Syusha suka Airil. Ya, dia kata dia sejak semalam kan dia tengok Airil, kata comel lah Airil ni. Airil mau keluar. So, kau ni diam boleh tak? Tak payah nak sibuk boleh.
Okay, satu orang ni nak bayar content partner sekarang. Pasal content partner ni, okay, dia tak cukup. Exactly tak cukup. Tak cukup orang. Bukan saya cakap tak cukup ni apa. Memang ada yang berpartner dah. Contohnya macam Hakim, beradu partner. Tak, masalah dia memang dah minat dengan dia tau. Kalau boleh kita nak mula bila sekarang kan. Bagi aku cakap, hang ni pasal apa? Hang ni. Okay. Dalam konten kita pergi mana-mana, Airy duduk senyap je, betul tak? Okay, dia duduk senyap. Tapi bila kita bercakap dengan content partner, duduk sini, hang paling teruja pula. Hang paling gelenyang kat sini. Tak ada lah. Apa tahu Airy ni seorang yang alone. Bila kita alone, seorang tak boleh Dia cakap dia tak nak content partner awal. Dia tak nak semua. Siap offer lagi. Okay. Siapa kat luar sana boleh jadi talent baru. Boleh apply lagi. Jangan sini lah. Saya boleh buat bila talent baru. Jangan sini lah. Sebab for real ada dengan Erin. Erin, okay, start cakap. Sorry, Kelly. I'm sorry, Kelly. My bad, bro. Okay, dia bagi orang tu cakap. Alright. Kelly kenal ke Erin? Tak kenal kan? Tak, Erin cakap pasal Erin. Masa Erin tu ada, dia tak nak layan Erin. Barang rindu. Tapi bila Erin tak ada, dia nak cari Erin. Nah bro, nak buat aku dengan Kelly right now. Kelly cakap apa? Kau dengan Kelly? Pasal Erin kali hang ni sebenarnya nak siapa? Jauh beza tu, Erin dengan Kali jauh. Kau barang rindu apa? Okay, tak apa. Tiba-tiba dah tak ada mood dah. So kita nampak Airy tak nak jawab soalan tu. Satu lagi saya nak petikai daripada semua ni. Okay, saya paling terkejut dengan Airy posting dia beberapa hari lepas. Pasal ada something dekat leher dia. Ada orang komen ada bukan-bukan dia post kat leher ada warna merah. Apa tikaikan benda ni? Sebab aku rasa macam kenapa dia post benda yang aku kat ni budak bawah umur 18 tahun. Dia tak patut tengok benda tu. Cakap betul-betul, itu adalah konten yang Airy buat ke apa sebenarnya dia? Okay, tak ada lah. Okay, like this lah. Right now, siapa nak sibuk pasal Airy punya life. Who are you, bro? And the thing like, pun pergi luar like buat content like on the ocean, on the boat. What the heck is that? Tak. Apa kaitan kita buat konten kita? Airy pun ikut sekali. Ya, Airy boleh betul korang ni kat belakang. Ya, bro. But I don't like, bro. Don't like tapi kenapa ikut? Cause I don't know, bro. Cause I don't have content partner, bro. Bro, aku tahu bukan perempuan tu tak menggigit kan masalah kan? Dia tak menggigit kan? No. Tak, tadi kita cerita topik ni, okey. Apa soal akan balik sebab Airy yang posting benda merepek dekat ni. Yang budak tak patut tengok. Sekarang ni kita nak buat konten kat luar. Kita buat konten macam-macam konten. Ini pun ada lagi kita nak buat konten kat luar. Apa yang Airy petikaikan pasal ocean dan semua? Tak ada lah. Kalau rasa tak suka. Okay, kalau macam tu, kenapa nak perlu petikaikan ada punya like life? My own life, bro. My own world, bro. You feel me? Tengok dia dah tak move on dah. Tak faham tu. Semua orang sibuk pasal benda tu. Actually, diorang salah cerita tu. Tak sibuk pasal life gua. Kita okey je. You feel? Oi. Aku tanya Airy seorang. Yang korang tiga masuk part bila nak berhenti bercakap. Sekarang ni kita tanya Airy jawab. Okay, kita cakap pasal content partner je. Lepas tu kita nak buat aktiviti luar. And kita perlukan sambutan. Kita perlukan audiens untuk terima balik video tu. Sebab bila buat aktiviti luar, bila buat aktiviti yang penat, kita perlukan orang yang betul-betul nak tengok benda tu. Kalau setakat orang dah tak nak tengok, buat apa kita buat penat dekat YT lagi? Baik fokus pada TikTok. Tapi sebab apa? Kita punya passion, kita minat buat benda tu. Dan saya pun berminat untuk buat konten entertainment ni. Kadang saya bagi konten partner pun korang bergaduh benda-benda kecil macam ni. Apatah lagi. Sekarang ni tanya korang lah. Korang nak macam mana sebenarnya? Korang nak konten partner apa sebenarnya? So untuk Aris, untuk konten partner, sekarang ni memang Aris rasa dah tak ada siapa. Sebab Aris kan hari tu kan skip tak ada sekejap kan. So dia rasa fikir nak cari yang baru ni. Bukan Aris, bukan Aris nak sangat ke nak bagi konten partner dah ada sebelum? Apa jadi ni? Sekarang Aris tengok dengan apa? Si Aris dengan Kelly. Ya. I don't take my bro girls. Tengok orang yang aku tak nak Haris lah. Bro. Buta. Untuk saya tak nak lah cari dah dekat luar sana kan. Penat lah nak kenal orang baru. Saya nak buat Kelly lah. Kelly, jangan sampai kena uppercut sekali. Kalau Sam pakai apa yang ada je walaupun kena berebutlah. Sanggup bersaing. Hafiz? Saya tak nak lagi. Saya nak orang baru Bukan ada partner baru ke? Bukan ada partner sebelum ni? Saya nak balance kan yang Cabi dengan yang cool tu biar Tak ada mana nak balance. Saya nak kena test juga mana satu elok. Tak ada lah, tak payah. Nampak ada suara dah.
Awak? Apa yang patut kita buat sebenarnya selain daripada konten dan konten partner ke apa patut kita buat? Saya rasa kalau nak buat aktiviti luar pun macam tak perlu kot. Macam sebelum ni I ada chat dengan you personal. I rasa tak payah kot kalau kita buat aktiviti luar sangat. Sebab faham lah kan? Tak faham. Jadi apa yang patut kita buat? Tapi boleh je nak buat aktiviti luar. Tapi bukan yang jauh-jauh. Yang terlalu costing. Sebab tak berbaloi. Faham tak? Tak berbaloi. Bagi saya fikirkan dulu. Wana? Kalau saya nak dengan dia je. So, the one and only lah. Tak ada yang lain. No. Tapi yang tu... Apa? Yang tu kenapa? Cuba habiskan ayat Yang tu nak asingkan benda tu. Tak boleh. Kena satukan benda tu. Kalau Syasha tak nak. Kalau saya tak kisah. Aku cari tak nak Haris. Ikutlah mana lelaki yang kat duduk ni. Tapi tak nak Hakim juga. Hakim dengan Haris tak nak. Tak, aku cakap je. Yang lain okey. Mana bergaduh? Tak, jadi dia tak apa. Tak, yang lain okey. Tak, 2 kali. Kau tak nak. Yelah, tahu tak 2 kali. Ni gaduh-gaduh ni. Susah nak buat team. Siapa gaduh-gaduh ni? Nanti kan jatuh cinta je. Saya tak kisah. Ikut je. Kalau Far ikut je. Jenis tak kisah juga. Tak apa yang tak kisah. Bukan Fah rapat dengan Sam apa sebelum ni. Lepas tu buat konten partner dengan Hakim semua. Apa cerita? Far pilih Sam. Tak apa, betul ada balik dulu. Fah bagi jawapan yang tak Ada balik dulu boleh tak? tak apa. So itu yang kita dengar daripada semua ni, daripada jawapan lain ada yang tak masuk dalam topik. Ada nak cakap boleh tak? I'm serious about this and for real. Ada memang dah decide dengan ada punya mindset. Ada memang Apa lagi ada decide? pilih Carly. Hah? Carly, nak ngaku lah. Carly, you adalah konten partner I hari ni. Yes. Tak boleh buat macam tu. Tak ada siapa yang boleh buat decide macam tu. Tak ada siapa yang boleh masuk macam tu, okey? Asal sini je. lagi pula Like bawa ada pergi konten kat luar semua ada follow je. Ada ikut je apa cakap. Like, Hari yang nak follow kita kan. Jadi tak ada masalah pun. follow je. Takkan nak tak nak bagi peluang. Okey. Kalau macam tu kita boleh fokus pada konten partner, kita boleh buat aktiviti luar. So setuju kita buat aktiviti luar tu. Tak setuju I tak suka pergi island tu panas Island tu dah lah tidur dekat hutan bro. Panas bro. Habis nak konten macam mana? I nak konten yang pergi mall, go to the see Ronaldo. Kita pergi tengok Ronaldo main bola ke? Ataupun kita pergi bro. Kita pergi Aku fan dia bro. kita pergi yang best sikit lah. Yang gempak sikit bro. Tak, dia terlampau minta demand. Dia minta. Kau faham tak konten ni kita kena buat kelainan. Lain daripada lain. Kita buat konten untuk orang nak tengok. Bukan atas kehendak kita. Kita macam cakap tadi, kita berpenat-penat buat konten kat luar, tapi kita perlukan orang support. Yang sekarang kita perlu balik orang support. Terpulang pada komen kat luar sana. Either diorang nak komen, nak tengok kita buat konten yang macam tu ataupun nak teruskan dengan konten partner. Terserah pada mereka juga. So saya rasa kena stop sini sebab perbualan ni dah lama dah tak bercakap. Sampai dah haru biru dah. Bila saya bagi bercakap, korang pun dah lain pada topik section ni. So kita rush kat sini. Kita jumpa esok punya video. Jangan lupa to like, subscribe. Bye.